selepas pilihan raya umum yang ke-16 besok, Zahid yang akan kena sembelih dengan geng-geng dia sendiri. Zahid Hamidi memang tidak ikhlas dengan kerjasama BN dan PN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua yang mengikuti channel Wayang Tarbus ya. Okey, so kita bersiaran lagi. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4 hari ini adalah pecutan terakhir untuk kempen PRN Negeri Sembilan ya. Apa yang saya nak lihat sekarang ni, kalau kita lihat kepada situasi PRN di Negeri Sembilan ni dalam keadaan yang tidak tegang kalau nak dibandingkan dengan seminggu yang lepas ya. Seminggu yang lepas ataupun 2 minggu yang lepas, sejurus selepas keputusan PRN Negeri Johor tu agak tegang sikit. Macam-macam persepsi dan juga pandangan daripada ketua-ketua parti tentang hala tuju parti dan juga kerjasama parti. So sebelum tu saya mohon kepada yang mengikuti channel Wayang Tarbus, sila komen, subscribe dan like ya, bagi memberikan kita input untuk terus bersiaran di channel-channel dan juga di siaran-siaran yang akan datang. So kalau kita nak lihat PRN Negeri Sembilan ni dibandingkan dengan PRN Negeri Johor tu ada beberapa kelainan. Sama ada dari segi hala tuju parti itu sendiri ataupun ragam dalam kempen pilihan raya itu sendiri. Okey, kalau kita nak lihat, saya nak fokus kepada UMNO, Barisan Nasional dan juga kerjasama yang dikatakan memberikan satu keputusan kepada PRN itu sendiri. Okey, saya nak sorot kepada satu situasi PRU15. Sebelum PRU15, kenyataan daripada Presiden UMNO, no DAP, no PKR, no PAS, no semua-semua, jalan solo. Perkara ini memang betul-betul berlaku, walaupun kita dilihat ada beberapa insiden yang menunjukkan kerjasama, tetapi bukan diisytiharkan secara rasmi oleh Presiden, tetapi dalam Majlis Mesyuarat Tertinggi UMNO pada ketika itu ada membuat keputusan UMNO berjalan solo, Barisan Nasional berjalan solo. Okey, keputusannya semua sedia maklum, selepas PRU15 tiada mana-mana parti dapat menubuh kerajaan, sehinggalah Yang di-Pertuan Agong telah membuat saranan dan cadangan supaya wujudkan kerajaan perpaduan yang mana tertubuhlah kerajaan Madani. Okey, kita stop kat situ. Kita nak bawa pada isu konflik adat berparti dan juga pemasyuran yang di-Tuan Besar Negeri Sembilan yang ke-12, Tunku Nazaruddin ya, yang menggantikan Tunku Musris yang di-Tuan Besar Negeri Sembilan yang ke-11. So berdasarkan pada rujukan undang-undang dan adat berparti itu sendiri, pemasyuran itu tidak sah ya. Sedia maklum, sebenarnya di sebalik cerita pertabaran yang tidak, pemasyuran yang tidak sah ini, sebenarnya ada beberapa individu daripada pemimpin-pemimpin negeri di sebuah parti dari pemimpin Negeri Sembilan di salah satu parti politik yang cuba mewujudkan suasana ini bagi membuat satu gerakan untuk tebuk atap di Negeri Sembilan. Tetapi hasil daripada rujukan undang-undang dan juga adat peparti itu sendiri, maka pemasyuran itu tidak sah. Maka kekalahan Tunku Musris sebagai Raja Negeri Sembilan. Okey, itu asas dia. Okey, apa yang berlaku selepas perkara itu? Kekecohan di kalangan parti politik tercetus. Ini juga membawa gerakan kepada On Ghazi yang meneruskan kekecehan di Negeri Sembilan dengan menyatakan BN akan bergerak solo di Negeri Johor. Maka beberapa peristiwa berlaku dan juga pembubaran
Dewan Undangan Negeri Johor itu berlaku. Dan hasilnya Keputusan Pilihan Raya Negeri Johor menunjukkan dan menampakkan sokongan penuh kepada Barisan Nasional kerana memenangi majoriti besar. Kalau kita nak lihat, sebelum berlakunya PRN Negeri Johor, apa kata Zahid Hamidi? Dia tegas mengatakan kita naklah menjalankan kerjasama dengan PH pada waktu itu. Berlakunya pilihan raya negeri Johor, situasi masih lagi keadaan Zahid Hamidi tetap untuk menjalankan kerjasama dengan Pakatan Harapan. Walaupun pada waktu yang sama ada juga kerjasama ataupun ada juga pengisytiharan daripada PAS untuk membantu UMNO untuk PRN Negeri Johor. Tetapi sejurus selepas Kerajaan Negeri Johor ditubuhkan oleh Barisan Nasional, seolah-olah Zahid dilihat selesa untuk hal tuju parti Barisan Nasional bersama dengan PN. Okey, ini clear ya. Tetapi bila ada beberapa perkara yang tidak dipersetujui secara rasmi, adanya pertelingkahan, contohnya tentang cadangan Perikatan Barisan Nasional yang dicadangkan oleh Hamzah adalah satu branding gabungan BN dan PN. Secara terang pemimpin-pemimpin UMNO tidak setuju dengan branding ini, branding Perikatan Barisan Nasional. Di sini Zahid sebenarnya dalam keadaan terpaksa untuk menerima PN ni, menjadikan alasan branding ini seolah-olah mengurangkan kesungguhan UMNO untuk bersama PN. Okey. Zahid dalam parti UMNO sendiri sebenarnya tertekan kerana di peringkat beberapa kumpulan di peringkat bawahan dalam parti UMNO itu sendiri yang mendesak untuk kerjasama bersama PN. Tetapi Zahid Hamidi tegas untuk mengatakan kerjasama bersama PH. Keputusan pilihan raya Johor ini seolah-olah nampak dilihat Zahid kalah dengan orang-orang dia untuk membuat hal itu tuju di mana. Sebab itu Zahid seolah-olah menggambarkan kerjasama BN bersama PN itu agak terang sejurus selepas penubuhan Kerajaan Barisan Nasional di Negeri Johor. Tetapi Zahid cuba mencari apa-apa isu yang boleh memperlahankan kerjasama dengan PN. Alhamdulillah, yang ditunggu telah sampai, di mana Hamzah, Presiden Wawasan ni Presiden Wawasan ni mengisytiharkan brandingnya kerjasama BN dan PN ini dinamakan Perikatan Barisan Nasional. Dengan adanya statement ini memberi peluang untuk Zahid Hamidi mengatakan kita tak pernah setuju dengan apa juga yang dizahirkan oleh Hamzah. So ini adalah satu alasan yang kuat bagi memastikan Zahid agak tidak selesa untuk menyatakan kerjasama bersama PN sebenarnya. Tambahan pula, dalam sekitar seminggu yang lepas, pengarah pilihan raya PN Sanusi yang berceramah dan mengatakan tentang sejarah orang Melayu, tanah Melayu, yang seolah-olah menyentuh perkara yang melibatkan 3R. Apa kata Zahid? This is alasan untuk aku bagi lagi statement mengatakan aku tak setuju dengan cara Sanusi, kau balik negeri Kedah, kau bawa kerja kat Kedah, jangan kacau Negeri Sembilan. Sebenarnya statement ini menggambarkan sebenarnya Zahid tidak puas hati dengan orang-orang di bawah dia, timbalan dia, KJ dan Isyamuddin dan lain-lain grup yang sebenarnya nak membawa UMNO ni bekerjasama dengan PN.
Tetapi Zahid menzahirkan tentang tidak bersetujunya kerjasama ini dengan menghalau Sanusi daripada berkempen di Negeri Sembilan. Ini kita nampak sebenarnya Zahid hanya terpaksa untuk menyatakan kenyataan tidak bersetuju bersama PN tu dengan cara tegurlah Sanusi ni, kan. Itu sebenarnya ada satu petunjuk yang menyatakan sebenarnya Zahid tidak bersetuju kerjasama BN dan PN, tetapi dia tidak boleh menggambarkan dengan kata-kata kerana kiri kanan dia termasuk juga Mak Hassan sebenarnya memang nak bekerjasama dengan PN supaya selepas pilihan raya umum yang ke-16 besok, Zahid yang akan kena sembelih dengan geng-geng dia sendiri. Sebab itu Zahid perasan saya bagi statement macam tu. Walaupun kenyataan balas daripada pengurusi Perikatan Nasional Dr. Samsuri yang mengatakan tiada sesiapa pun boleh menghalang Sanusi untuk berkempen, itu sebenarnya hanyalah isu-isu kecil yang seolah dia kena counter lah, kan. Anak buah dia, panglima dia kena tegur dengan orang lain, dia kena backup lah. Tetapi bila Zahid mengatakan begitu, apa komen daripada Presiden PAS? Tak ada. Saya tak nampak komen tu ada. Jadi sebenarnya apa yang saya nak katakan di sini pada hari ini, sebenarnya Zahid tidak konsisten dalam hala tuju UMNO BN bersama PN. Tambahan pula dalam isu yang berlainan, Panglima Zahid ni mengatakan bahawa kerjasama dengan PN ini hanyalah kerjasama yang tidak melibatkan dasar dan juga hala tuju UMNO. Kerana katanya lah, kan, dasar ataupun hala tuju UMNO ni sini hendaklah diputuskan dalam majlis mesyuarat tertinggi UMNO tu sendiri. So memang tiada mana-mana statement, kenyataan yang dibuat menyatakan kerjasama dengan PN dalam majlis mesyuarat tertinggi UMNO. So sebenarnya apa? Sebenarnya ini hanyalah sembang politik. Yang terperangkap siapa? Yang terkena siapa? Kita kena tengok lagi isu ini selepas PRN Negeri Sembilan. So, keputusannya atau kesimpulannya di sini sebenarnya Zahid Hamidi masih lagi ragu-ragu dengan kerjasama bersama PN dan juga masih lagi tidak pasti sama ada BN boleh menang besar di Negeri Sembilan seperti di Negeri Johor ataupun BN kalah. Dan paling merisaukan Zahid, kalau BN kalah dan Pakatan Harapan berjaya menangi majoriti mudah dan melubuhkan kerajaan, mungkin Negeri Sembilan akan ditubuhkan oleh pasukan Pakatan Harapan saja. Itulah yang dirisaukan oleh Zahid. Kerana kalau keputusan di Negeri Johor berpihak kepada Barisan Nasional dan sekiranya keputusan di Negeri Sembilan berpihak kepada Pakatan Harapan, mau tidak, mungkin seterusnya PRN Negeri Melaka memberikan cabaran yang lebih besar. Apatah lagi sekarang ini kalau kita lihat isu tabung haji yang bakal menjadi bahan politik dan juga kempen politik di pilihan raya negeri ataupun PRU yang akan datang. Masing-masing semua sudah rasa risau. Termasuk juga Mat Hassan yang memberi statement, kita tidak menghalang apa-apa keputusan yang dibuat oleh kerajaan untuk pendedahan isu tabung haji. Siapa yang bersalah kenalah didakwa. Pandai je Mak Hassan, senang je. Statement yang katanya untuk selamatkan diri lah, kan. Jadi
kalau kita nak lihat dalam sehari dua ini, Pilihan Negeri Sembilan akan ditentukan, dan secara terang dan jelas saya nampak Zahid Hamidi agak kabur dan kurang pasti tentang status berapa kuat Barisan Nasional boleh menyaingi Pakatan Harapan di Negeri Sembilan. Sebab itu statement Zahid Hamidi seolah-olah meredakan ketegangan dengan PH tentang hala tuju UMNO yang dikatakan ingin bersama Perikatan Nasional. So sebenarnya tiada siapa yang confident dengan keputusan yang bakal berlaku di Negeri Sembilan, sama ada PH, BN ataupun PN. Masing-masing cuba membina rangkaian bagi memastikan keputusan itu berpihak kepada parti masing-masing dan boleh menubuhkan kerajaan negeri di Negeri Sembilan. So, apa yang saya nak katakan hari ini kepada penyokong-penyokong Pakatan Harapan, teruskan berkempen. Kepada penyokong-penyokong Barisan Nasional, kurang-kurangkanlah kerjasama dengan yang sebelah sana tu. Presiden kau dah cakap kan, dah bagi hint kan, dah halau Sanusi daripada Negeri Sembilan kan. Maknanya apa? Maknanya memang kerjasama BN-PN sebenarnya Zahid Hamidi memang tidak ikhlas dengan kerjasama BN dan PN. Sebab itu dia bantainya Sanusi, dia bantainya Hamzah tentang branding BN-PN, Perikatan Barisan Nasional, dan juga beberapa isu yang berkaitan. So, sehari dua lagi kita mesti akan dapat satu statement baru daripada Zahid sejurus sebelum pemilihan pada hari Sabtu ni, iaitu Pilihan Raya Negeri Sembilan. So, sekian daripada Wayang Tarbus, info dan sensasi. Assalamualaikum.